Abang Iman. Saya nak jalan-jalan je. Assalamualaikum guys. Hari ni Iman nak makan dekat kedai Borak Keru. Kedai Borak Keru ni, cafe Borak Keru ni dia kedai kawan Iman tau. So saja nak lawat je kan. Kita memang dah plan dah nak pergi ni. Nak lawat je semua. Bulan raya kan. Islah ke ni lah pergi melawat kan. Itulah guys. Ni memang belum masukkan muka dia lagi. Sekejap ya guys. Okay, hai guys. Hari ni saya tak kedai kawan Iman yang di Cawan Mata. Namanya apa? Borak Keru. Borak tu. Keru. Keru. Tu dan tu. Hari ni adik saya ada mainan Spiderman. Cuba tengok guys. Lepas tu dia yang tu tangan dia tapi dia boleh panjat di atas situ. Gila. Jom. Nama Kak Iman siapa? Ada lah nanti ni. Yang mana? Tengok. Nanti ni. Nanti Imam buat bahagian tu. Baik. Ciao. Yang abang tahu dia. Saya sedang order air Milo. Tapi guys. Ini air siapa? Ni air bumi saya. Ni air abang saya. Abang Iman. Lagi? Satu lagi? Put. Oh. Ini? Saya. Tuan ambil dari Iman punya. Okey. Tapi. Okay guys, sekarang ni Basti Iman lah interview kawan Iman tu. Tapi ni tak boleh jap di tengah kena hantar order. Oh no! Tapi saya tengah menyibuk nak tengok gambar. Mana ya bu? Saya nak menyibuk. Okay guys, sekarang masa untuk bagi soalan merepek kawan pula Iman. What is your name? My name is Kasha. How old are you? I'm 12. Bila kedai ni buka? 2023. Ah? 2023. Engkau kerja sini bila? 2025. Tanya apa pula Noh nak tanya soalan. Syah, Ya. Abang Sasha berapa tahun? Abang Kasha 12 tahun. 12 tahun? Ha. Macam Alif Iman. Dia Kita, memang Alif Iman. kita kawan rapat tu lah kita sama. Okay Kasha, ucapan untuk tetamu nanti yang nak datang sini. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Cakap Dia lah. ramai-ramai dekat Borak Keru. Datang. Dekat sini ada makanan western, ada ikan bakar, ada sup dengan lain-lain. Ciao guys. Assalamualaikum.